Jika kita gunakan banyak kenderaan, boleh, tak salah. Tapi lembu ni kadang-kadang dia terpinga-pinga lah. Terpinga-pinga dan dia akan bergerak kadang-kadang tak satu grup macam ni. Dia akan bergerak berpecah belah. Sebab mereka terasa terancam, insya-Allah. Dan macam lembu ni lah juga kan, dia dah biasa dengar bunyi motor ni semua kan. Kita suruh balik pun dia kadang tak nak balik. Dia nampak tu perangai ni. Dia ni gemar ni. Gemar ni buat haluan tu seorang. Apalah, yang lain ikut sini, dia nak ikut sana. Tiba-tiba kan tak tahu kan dia patah balik. Dia bukan boleh percaya si cicak ni. Kita tengok kan, ataupun bagi dia lepas betul-betul belah sana. Tidak kan, dia tahu kan dia patah balik. Okey, dia dah lepas. Jadi macam itulah tuan-tuan, cara-cara nak halau lembu. Kita pastikan duduk kat belakang, bagikan mereka duduk berjalan satu grup. Kita duduk belakang, kita tinggal pantau sajalah mereka sampai dekat kandang, kita follow je. Jadi alhamdulillah macam itulah daripada tempat dia makan, padang ragu dia, kita halau dia sampai dia masuk ke dalam kandang. InsyaAllah jangan lupa like, share dan subscribe jika bermanfaat, insyaAllah ta'ala.